Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Kita sudah bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujangga pernah berkata, makin banyak membaca, makin banyak kita berfikir. Makin banyak kita belajar, makin kita sedar banyak yang kita tak tahu. Seperti bait-bait lagu yang saya lontarkan di awal bicara, mengapa dari Melaka hendak ke Pahang perlu singgah di Johor untuk membeli barang? Bukankah secara geografinya hari ini, perjalanan ini dikira sebagai berpusing-pusing? Adakah anda juga tertanya-tanya seperti saya? Jangan risau, buku yang berada di tangan saya ini telah berjaya merungkai persoalan tersebut di samping membicarakan tentang seorang sosok pahlawan Melayu terbilang yang pernah ada dalam sejarah. Namun begitu, sebelum lidah lancang mengeluarkan bicara, bolehlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Husna Nafisa binti Huzaifah. Saya bersekolah di SK Kelebang Besar Melaka dengan kod MBA 2022. Saya merupakan seorang ketua pengawas sekolah dan juga merupakan salah seorang kru wartawan muda. Secara tidak langsung, kedua-dua jawatan yang saya sandang ini sangat dekat dengan hobi saya, iaitu membaca. Bukan sekadar menambah ilmu pengetahuan, hobi membaca ini membantu saya untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan berfakta kepada rakan-rakan sebagai seorang wartawan muda yang beretika. Sebelum terlupa, jangan lupa ya untuk like dan subscribe TV PSS kami, iaitu Warkah di Kelebang. Baiklah, bicara tentang diri telah dikongsi. Beralih kini ke karya berinspirasi untuk dikupas dan dihayati. Mat Kilau, pahlawan terbilang Melayu Pahang, merupakan salah satu karya hasil garapan Syed Mahathir Syed Ibrahim. Karya setebal 270 muka surat ini yang ditulis pada tahun 2022 merupakan terbitan HR Publishing. Ternyata, syarat dengan mutiara kata yang sangat memberi kesan kepada jiwa saya, terutamanya sebagai seorang pemimpin muda. Buku yang ditulis memaparkan fakta-fakta seorang pejuang terbilang yang berjuang menentang penjajah yang jauh lebih lengkap bersenjata dengan segala strategi yang bikin penjajah pening kepala. Bayangkan, anda hidup di zaman penjajahan British dan ada seorang lelaki yang mampu menghilangkan diri, menyamar sebagai orang biasa selama puluhan tahun dan muncul semula sebagai legenda hidup. Ayo kita telusuri sebuah kisah berkaitan Mat Kilau, pahlawan terbilang Melayu Pahang. Mat Kilau ialah seorang pahlawan Melayu yang berani menentang penjajahan British di Pahang pada akhir abad ke-19. Nama beliau menjadi igawan penjajah kerana keberaniannya melancarkan serangan gerila yang mengelirukan tentera British. Dengan kebijaksanaan dan kepakaran dalam selok-belok hutan, beliau dan pasukannya mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih lengkap bersenjata. Bayangkan, satu batalion tentera British dengan meriam dan senapan moden pun boleh dikalahkan oleh sekumpulan pejuang hanya bersenjatakan keris dan tombak. Mat Kilau bukan sekadar pahlawan dengan tenaga luar biasa, tetapi juga seorang perancang perang yang licik. Beliau menggunakan taktik serangan kilat dan penyamaran bagi mengelakkan tangkapan. British seringkali menyangka mereka telah menang, tetapi tiba-tiba serangan muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menunjukkan kehebatan Mat Kilau bukan sahaja dalam pertarungan, tetapi juga dalam seni peperangan psikologi. Antara perkara paling menarik dalam kisah Mat Kilau ialah keupayaannya untuk menyamar dan menghilangkan diri selama puluhan tahun. Selepas sekian lama dianggap mati, beliau muncul kembali pada tahun 1969 dalam usia lebih 100 tahun. Kemunculannya mengejutkan seluruh negara, malah ada yang menganggapnya mustahil. Bayangkan, seorang tokoh sejarah yang hanya dikenali melalui buku dan berita mulut ke mulut, tiba-tiba muncul dan berkata, "Akulah Mat Kilau." Pasti ramai yang tergamam dan tertanya-tanya, adakah benar beliau masih hidup atau sekadar legenda? Kisah kemunculan Mat Kilau ini turut dibincang dalam kajian terbitan Universiti Malaysia Sabah yang ditulis oleh Nur Syazwana binti Zulkaftah. Mat Kilau, 1866 hingga 1970. Antara mati dan hidup seorang pejuang merupakan kajian yang diterbitkan pada tahun 2022 merungkai misteri mengenai kematian dan kemunculan Mat Kilau selepas membuat pengumuman secara umum di Masjid Pulau Tawa.
Tahukah anda, selepas beberapa hari Mat Kilau membuat pengakuan, dikatakan kesihatan Mat Kilau tiba-tiba merosot sehingga menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan jelas. Dikatakan perkara tersebut berlaku kerana beliau telah melanggar Sumpah Bahadur yang dibuat bersama rakan-rakan seberjuangnya supaya tidak mendedahkan diri kepada umum. Misteri bukan? Buku ini memberikan saya banyak pengajaran penting. Antaranya ialah keberanian dan semangat patriotisme yang tinggi dalam mempertahankan tanah air. Karya Mat Kilau ini mengajar saya bahawa perjuangan bukan semata-mata dalam kekuatan fizikal, tetapi juga kebijaksanaan dalam bertindak. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Legasi Mat Kilau terus hidup sebagai simbol keberanian anak bangsa. Hal ini sangat memberi impak kepada saya sebagai seorang ketua pengawas. Saya sangat bimbang untuk memimpin rakan-rakan. Sudahlah berbadan kecil, bagaimana ingin memimpin ratusan rakan yang lain? Namun, ternyata Mat Kilau telah menyuntik satu semangat dan iltizam baru buat saya. Tidak hairanlah kisah Mat Kilau ini telah diangkat sebagai sebuah filem yang telah menjadi satu fenomena di negara ini pada tahun 2022. Saya juga merupakan salah seorang penonton yang memenuhi kerusi di panggung. Adakah kita serupa? Kesimpulannya, buku Mat Kilau, pahlawan terbilang Melayu Pahang bukan sekadar dalam bacaan sejarah, tetapi juga kisah penuh inspirasi yang mengangkat tema semangat perjuangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran. Di samping gaya bahasa yang digunakan mudah difahami, namun tetap puitis dan syarat dengan nilai-nilai patriotik. Narasi yang mengalir lancar menjadikan buku ini mudah diikuti oleh pembaca dari pelbagai lapisan umur. Ia adalah satu kisah yang penuh aksi, drama dan sedikit unsur misteri yang membuatkan pembaca tidak jemu untuk menyelami kisah hidup Mat Kilau. Jika anda ingin membaca tentang seorang pejuang sejati yang menentang penjajah dengan keberanian dan strategi yang luar biasa, buku ini adalah pilihan yang tepat. Oh ya, tahukah anda juga bahawa nama Mat Kilau yang digunakan merupakan satu gelaran yang diberikan kepada pejuang hebat ini oleh penduduk kampung beliau semasa beliau kecil? Ingin tahu mengapa? Saya cadangkan anda untuk menonton dokumentari khas terbitan Institusi Integriti Negara yang bertajuk Jejak Mat Kilau. Oh, berbalik kepada baik-baik lagu di awal tadi ya. Apa kata saya tinggalkan anda dengan 1000 tanda tanya supaya anda juga turut segera mendapatkan bacaan bermakna ini. Jangan marah ya. Sekian dari saya. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda yang mendengar. Ramadan dinanti kini bertamu, syarat ganjarannya dicari bersama. Membaca buku menambah ilmu, kembangkan minda kosakata dipelihara. Sekian, terima kasih.